Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, kembalinya semula game Piala FA Suku Akhir yang kedua untuk game penentuan So untuk video pada kali ni aku nak buat reaction pertemuan di antara pasukan Kuching City bertemu dengan pasukan Terengganu. So untuk pusingan yang pertama tempoh hari, Terengganu tercedok dengan jaringan 4-1. Satu keputusan perlawanan yang agak sukar untuk Terengganu comeback balik. Lagi-lagi Kuching ada kelebihan 3 jaringan, lepas tu main dekat tempat sendiri pula. Dan keputusan penuh perlawanan, Kuching City tewas ke atas pasukan Terengganu dengan jaringan 1-2. Walaupun Kuching tewas, Terengganu menang perlawanan untuk pusingan yang kedua, tetapi Kuching City tetap ke semi final gang dengan agregat 5-3. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan pertemuan di antara pasukan Kuching bertemu dengan Terengganu. Let's go. Alright, ini dia game penentuan. Dan semestinya fan-fan Terengganu mengharapkan yang Terengganu akan comeback balik kan, bangkit balik daripada kekalahan game yang pertama tempoh hari. Bakal berlangsung sebentar lagi. Tapi bila dah kena besar macam ni, nak comeback balik tu memang susah sikit jaringan. Bagi siapa kanan penjuru yang pantas dia Kareka ambil. Dan kemudian dia gol. Awal Terengganu menjadikan gol yang pertama kan, tidak melepaskan peluang itu untuk melakukan rembatan. Nampaknya ada bunga-bunga kebangkitan daripada Terengganu dan dimahukan oleh Terengganu FC pada awalnya. Iaitu Kareka untuk mendapatkan kan, kedudukan. cantik bola dia. Kalau kita lihat, tengok pemain Shot jersey corner putih kan, belum sedia. Ya, Kareka mereka lewat dan leka untuk membuat pertahanan. Kareka timur bola, turn Rooney dekat situ kan, Rooney Kelvin Haziq cuba blok bola tu tapi tak boleh kah, bola masuk juga. Itu dia gol yang pertama untuk Terengganu kan. Tolakan ke sebelah tepi. Agregat masa ni 4-2. Terengganu perlukan 2 jaringan lagi. Baik, gerakan ini satu peluang. Ramadan sayang, Ramadan. 2-3 pemain dia dapat atasi. Jap. Kalau kita tengok fan-fan Kuching City yang turun ke stadium, ramai nampaknya dekat sini. Aku tak perasan tadi, aku rasa macam tak ada umum tadi berapa penyokong, kehadiran penyokong. So penyokong Kuching City yang pergi turun stadium tadi, berapa jumlah kehadiran penyokong yang turun untuk perlawanan ni gang? Cuba korang komen sikit nanti Rincahan Ramadan Saifullah, peluang daripada Ramadan akan memberikan banyak kesukaran kepada dekat in, masuk dekat dalam TFC. Ya, 1 lawan 1. Dia masuk. Ini memang favourite dia. Daripada tepi dia cut in, masuk bagi half space dan cuba melepaskan satu rembatan. Baik, Kuisan Chitambi. Cantik. Rupas yang baik, lepas. Ronald Wanja. Pelanggaran yang berlaku tetapi offside untuk kedudukan Ronald Wanja. 2 situasi yang mengundang kepada sedikit keriuhan laku di penjaga seluruh gawang gol negeri ketika ini. Tapi ini adalah satu terupas cantik bola ni yang dilakukan oleh ATD untuk Ronald Wanja. Ya betul, pergerakan Jimmy 1 lawan 1. Dia mengubah kedudukan untuk masuk. Yang mana tak layan game ni tadi kan? Kalau kita tengok dekat highlight ni tadi, Ronald Wanja yang kena tackle tadi kan, dekat luar kotak. Tapi tiba-tiba referee review kesilapan dekat dalam kotak penalti. So ini adalah insiden sebelum Ronald Wanja jatuh tadi kan. Masuk ke dalam, Alif datang untuk checking block. Possible penalti kan. Alif Zakaria Pada ketika ini soft ada block blocking yang dekat situ Apa sebenarnya. keputusannya? Jimmy Raymond tadi kan jatuh dalam kotak. Penalti Itu dia. kepada Kuching City. Muka pula sebenarnya soft tackle je kan sebenarnya. Tapi ada blocking, ada pergerakan kat situ. Penalti diberikan. Itu dia. Memperdayakan Nasrul Haq. 1 sama. Ronald Wanja 5-2 secara agregat. 1 sama gang. Aduh, ini time sebenarnya Terengganu cuba nak comeback balik tau lepas dia orang lepas sendiri. Sepakan Tapi penalti yang diberikan Kuching kepada City. Kuching City.
Jauhkan balik divisi jaringan tu guys. Terengganu perlu 3 biji balik memadam untuk menyamakan agregat. Saat duka pada minit yang ke-12 tadi apabila dipolusi dengan jaringan daripada Kareka dengan Ronald Ngahwanja 5-2 memperdayakan Nasrul Haq untuk kedudukan satu sama. 3 jaringan. Perlawanan berlangsung pada malam ini di Kuching dan juga di SSI Iskandar Puteri. Mino dapat melihat kedudukan Gabi yang tidak dikawal. Gabi di sebelah tepi, satu cross ke tengah. Belum mau sayang. Ni peluang geng. Yang ni peluang geng. Aduh. Bola itu melantun direct ke dada Haziq Nazli. Mino berpeluang sebenarnya untuk meletakkan dan juga mendapatkan jaringan. Kerana dia betul-betul berada di kawasan tengah ketika Gabi membuat antara cross di bahagian cutback kawasan tengah. Laluan bola tersebut Syarul Nizam ke Roni Calvin tadi? Tadi dia heading, kali okey, dah masuk separuh masa yang kedua Ramadan Saifullah. Perlawanan dah diteruskan dan Ramdan untuk gol yang kedua. Cantik ke? Tapi gol ni tak dikira. Ramai penyokong-penyokong yang confused tadi. Kenapa masih lagi satu sama tadi masa kita tengok opening untuk bukan dah 2-1 ke masa tu. Said Muhammad Nasrul Haq. Itulah juga pengesahannya ni nanti. Sebenarnya kesilapan dekat sini yang referee tengok. Ada tarikan daripada Ramadan sebenarnya. Bersama dengan Safwan Mazlan. Cantik gol ni. Seolah-olah clear bola. Racing kan. Ramadan yang terima bola ataupun tidak melanggar pada kedudukan Safwan yang juga. Okey, yang ni kesilapan daripada sini sebenarnya. Ada sedikit tarikan. Dia meneruskan larian menuju ke arah pintu gol melihat pada kedudukan Muhammad Nasrul Haq. Okey. Tak dikira macam ni. Referee tunjuk macam ni. Tapi Ramadan macam ni. Macam seolah-olah gol tu dikira sebenarnya. Penyokong-penyokong jadi confused. Isyarat yang diberikan oleh Musa Saleh tadi tu. Jadi kedudukannya adalah masih masuk satu sama. Tak masuk. Macam ya kan. Macam tak kan. Antaran semula sebenarnya tak dikira kan. Yang berusaha keras dapat melak bola ke tengah. Satu turning yang dilakukan. Ada hadangan yang menafikan Stephen Gong Junior untuk mendapatkan jaringan Yan Mabela tak ada kan. Dimulakan oleh Kareka. Yunus Sam Yan Mabela injek ke apa? Kepada Jimmy Raymond. Satu lambangan baik. Salah. Bola tu salah. Bagaimana boleh tersasar tandukan itu Asmaul Bakiri. Sebab cross yang dilakukan oleh Jimmy Raymond itu betul-betul menuju kepada Ronald Ngahwanja. Betul, cross dari Jimmy di bahagian pos. Bola di tempat lain terhalang lagi. Terhalang betul. Jauh tersasar ni geng. Nurilo cantik. Kareka. Itu dia. Ada tolakan tetapi offside. Offside geng. Kena tunggu sampai bola mati untuk mengesahkan kedudukan seorang pemain yang offside. Ada je banyak peluang sebenarnya. Dari AR2 ke seberang sana saudara Junaidi Samad. Ramai yang minta coach dipecat nampaknya, Coach Bad. Ya, pembantu pengadil mengesan pergerakan Akia yang awal lolos di bahagian tengah ketika Nurilo membuat antaran. Ada sentuhan daripada Akhia dan kemudiannya bola itu disambung oleh Kareka. Okey, 7 minit masa tambahan ni geng. Memang masa yang suntuk untuk Terengganu kalau nak comeback balik. Cantik. Jauh antaranya untuk Akhia. Akhia main kat kanan Nampak ada lebih banyak pergerakan Akhia sebenarnya sungguh selepas dia masuk main belah kanan nampak ada gak pergerakan dia. Ada peluang terusnya dapat dihasilkan jaringan. Yang kedua, lantunan bola itu mengelirukan Kareka lagi geng. Kalau gol dikira tu mau dah 3 biji Kareka hat-trick. Rembatan kaki kiri yang dilepaskan mengelirukan Haziq. Tertewas dia buat bola melantung dekat depan Haziq kan. Susah nak dijangka sebenarnya. Daripada Kareka yang dia terlepas. Tempat dari segi tapi dah terlalu lambat geng. Ujung-ujung minit perlawanan ni baru nampak yang Terengganu menggasak pintu
tu gawang gol Kuching City. Hanya sampai saja kepada Bakiuddin. Satu cross. Kalau dia orang buat macam ni lebih awal lagi, mungkin boleh lah comeback. Adalah clearance yang dilakukan oleh Rodney Calvin. Itu dah. Terengganu menang. Tahniah kepada Kuching City tapi FC. Kuching City ke semifinal. Kelebihan mereka di semifinal. Kuching yang pertama tempoh hari menang besar. Tahniah Kuching. Alright, tamat perlawanan So, macam aku cakap tadi, walaupun Terengganu menang dengan jaringan 2-1 ke atas Kuching, tetapi kelebihan Kuching City tu sebenarnya membuatkan Kuching City mara ke semi-final, geng. Wow, mantap. So, ada satu yang perlu aku katakan dekat sini. Nampaknya virus dekat Laos itu hari dah sampai kat Kuching City, geng. Siaran tergendala tadi. Wih, lama juga tadi Zop. Nasib baik time gol tu kita nampak lagi ya. Okay. Untuk pasukan Terengganu tak ada rezeki. Mungkin boleh cuba dalam perlawanan Piala Malaysia pula. Memang agak sukar apabila dah ketinggalan jauh dengan divisi jaringan 4-1 itu lagi. Kena dekat tempat sendiri. Agak sukarlah nak comeback balik. Ada, boleh je Terengganu comeback tadi. Tapi dia buat game tu hujung-hujung masa dah nak habis tu kan, baru nampak yang Terengganu lain macam sikit kan. Semangat dia orang masih, orang kata perjuangan dia orang masih diteruskan. Walaupun nampak macam memang sukar dah nak comeback balik kan. Okay, tahniah Kuching City. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.